Ramai yang tanya, perlu ke kita ada dua dapur? Dapur basah dengan dapur kering tu sama ke? Okey, jom Tini explain beza dia. Okey, untuk dapur basah adalah zon memasak, okey, di mana tempat kita buat kerja-kerja memasak yang berat. Contohnya kan kita menumis, menggoreng, and then kita siang ikan, basuh ayam, semua dekat dapur basah. Selalunya dekat dapur basah ni akan ada sinki, and then akan ada dapur masak lah, stove ni, and then ada sistem pengudaraan. Sebab dekat dapur basah ni kan dia selalunya berbau dan juga berasap. Okay, untuk dapur kering pula, dia adalah zon kita buat kerja ringan-ringan. Contoh, macam kita basuh air ke, kita buat breakfast ke, selalunya kita buat dekat dapur kering. Dapur kering ni dia lebih, orang kata lebih kemas dan lebih kering lah. Sebab kita tak buat kerja-kerja berat dekat situ. Okay, so untuk dapur kering, selalunya dia open concept. Okay, dia sebab dia lebih teratur lah. So yang mana tanya dengan saya, perlu ke kita ada dua dapur? Jawapannya adalah dia bergantung kepada individu masing-masing lah, dan bergantung juga kepada gaya hidup anda semua. Andai kata kalau ruang dapur tu luas, boleh sahaja buat dapur basah dan dapur kering. Tetapi kalau ruang rumah kita tu sangat-sangatlah terhad dan sempit, boleh sahaja kita gabungkan dapur basah dan dapur kering dalam satu ruang. So boleh dapat tak dekat sini? Okay, bye!